Itu yang kedua tadi, yaitu setiap kamu buat, kamu akan dipertanggungjawab dekat amal kamu. Betul tak? Okey. Apa tuan-tuan? Amal-amal yang mendekatkan kita kepada tuan-tuan. Itu amal-amal yang paling ditakuti oleh Rasulullah, iaitu al-amal bil lisan. Amal yang menggunakan mulut. Mulut inilah punca segalanya untuk kita syurga ataupun neraka. Tapi mulut jugalah punca paling dekat untuk kita masuk syurga Allah. Apa dia tuan-tuan? Sekadar menyebut kalam Allah. Allah Akbar. Sebab tu Rasulullah kata apa? Ahabbu kalam minallahi ta'ala. Sebaik-baik kalam yang paling dicinta oleh Allah, kata Rasulullah, ada 4. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Yang paling Allah cinta 4. Kangkung, bayam, toge, gubis. Yang paling Allah sayang ada 4. Apa dia? Yang pertama, Subhanallah. Lagi? 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 Ni mukti mana? Ni mukti mana? Ni masalah, ada 2 mukti di sini ni. Satu jawatan ni. Dia yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu 4 yang paling Allah suka di sisi dia. Sebut dengan mana? Mulut. Beringat di mulut, berat pahala. Subhanallah. Tapi apabila ditanya oleh sahabat Rasulullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud, ya Muhammad, adakah boleh dimulai dengan mana-mana dulu? Rasulullah kata, ma'alik la ba'sa, tidak mengapa. Nak mulakan la ilaha illallah boleh, Allahu Akbar boleh, subhanallah pun boleh, alhamdulillah apa pun boleh. Tak kira mana-mana dulu. Nak sebut alhamdulillah saja, alhamdulillah boleh. Nak sebut Allahu Akbar saja pun boleh. Tapi kalau eloknya, ambil pesanan Nabi Allah Ibrahim, campur dengan la haula wa la haula. Okey, jadi sambungkan tadi. Ya, sambungkan daripada pertama sampai habis. Okey, 1 2 3. Kalau tak suruh tuan-tuan sebut, tobatlah pun tak sebut. Boleh sebut. 1 tabak dulu. Kalau tak suruh tobatlah pun tak sebut. Lebih baik sebut. Ada dapat pahala sikit tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak suka. Tak apalah. 1 2 3 mula. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh lah. Kalau orang zikir mana? Apa nama? Bukan apalah, macam itulah lebih kurang. Nampak. Tapi kalau tuan-tuan bawa saya mulai tak steam langsung kalau macam tu. Memang orang tak steam langsung lah, tak ada apa bagi ada okey. Tak apalah, ni dia saya bahas ya. Itu dia punya okey. Yang pertama, yang bekalan yang kita nak dalam juga dia sebagai seorang amal, iaitu amalan dengan lisan. Yang kedua, yang kita nak kena jaga selepas lisan, al-malan ala qalbi, iaitu amal di atas ni diri kita. Apa dia tu? Menghindarkan yang paling utama, iaitu nafsu. Ini Jibril kata yang paling utama kena jaga amalan yang paling ini nanti, iaitu nafsu. Nafsu manusia sentiasa menuntung kepada iaitu kepada maksiat. Betul tak? Ni kita tengok macam kita mahu siapa yang ada isteri kalau mengangkat ni? Saya tak tengok. Ada tak? Yang tak ada isteri tak payah letak lah. Siapa yang ada isteri? Kalau minta maaf ibu-ibu ini I'm talking about myself, you know, bukan tentang okay. Saya memiliki 4 orang isteri, alhamdulillah, syukur kepada Allah, ya, dan juga 12 orang anak, alhamdulillah, ya. Ingat, Ustaz, kadang-kadang kita tengok isteri orang, kita rasa macam mana? Kita rasa macam mana? Don't see my face. Kita tengok isteri orang tu rasa macam mana? Siapa rasa macam mana? Tahu. Kita tengok isteri orang, kita rasa macam cantik.
Don't be a liar. Be yourself. That's right. I know that. Astagfirullah, Alhamdulillah. That's I know that. That's true. That's a fact. You like it or not, up to you. Betul tak? Begitu juga kalau kita seorang isteri kadang-kadang tengok orang, rasa tak macam lebih cantik daripada kita, suami kita? Betul tak? Cepat siapa? Betul tak? Confirm yang ibu cakap tadi sama. Betul tak? Yang dipanggil ni itu nafsu. Nafsu yang duduk dalam 7 pintu. Tapi itu juga pada tadi ni. Dalam 7. Dia takut ada orang matrik bunuh diri. Mana tahu? Yang duduk itu, nafsu tu yang dikuasai iblis akan masuk pintu-pintu. Ingat, nafsu itu ada 7. Betul tak? Betul tak? Dia akan masuk dalam diri kita. Satu nafsu yang mana syaitan jadikan tuan-tuan apa yang kita dengan hati kita ni, iaitu mahabbah, kasih, mencintai, melebihi segala-galanya. Allah Allah. Sebab tu kita ada isteri pun, kita ada suami pun, kita masih suka, iaitu hatinya melihat orang lain. Betul tak? Tak salah ibu. Tukarkan melihat orang lain kepada melihat Tescorio. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Orang lelaki tukarkan melihat orang lain kepada masjid. Tak apa. Jadi ini pengurusan nafsu dalam hati kita. Sebab dalam hati kita ni ada pintu-pintu 7 tu. Kalau syaitan dah masuk, nafsu itu akan lebih. Sebab tu Rasulullah cakap kat kita tentang, kalau kamu lihat perempuan ini untuk orang lelaki, kalau kamu lihat perempuan, kamu teringin sangat bersama dengan perempuan itu, ya Allah, segeralah balik ke rumah, mendatangi isterimu. Nescaya apa yang ada pada isterimu juga sama apa yang ada pada di sana. Betul tak? Betul tak? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Nampak faham rupanya. Ni teruk semua makan kayu ke batu. Dan lagu ni abang nampak ni orang tu cerita sepak. Dah faham tak? Pada kata dia faham buat dia lagu ni dia kata ni Rasul kita abang kita tentu dia buang apa kan, dia kata apa kan. Faham tak? Mampu tak faham. Dia lagu ni lah, bukan lagu tu. Dia lagu ni Rasul apa? Dia tengok duduk jalan, ramai ada seorang duduk tanya kat dia. Ada seorang tanya kat dia, ni aku tengok perempuan sana lawa. Dia tengok perempuan sana lawa. Jadi bila lawa orang jantan ni, orang Arab ni, dia tengok perempuan, dia naik dia punya temperature. Faham tak? Nak pasal baik lagi ni, tak mau 18 kasih ni. Apa penting ni mah? Naik temperature, bila naik temperature, dia jalan tak boleh kekang lebih kurang tu, tak apa. Bila break tu, bila dia naik kekang lebih kurang, dia balik tanya dia, sepak lah, dia lenggang, sepak, tak main, kalau kau naik agak lah kan. Gitu main tanya aku tu, lebih kurang, sepak dulu kan. Abang tu, tak apa, cuek, sepak. Lepas tu tak apa, balik dia pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, balik abang, aku sepak. Dah aku nampak orang perempuan, orang Tina kena aku nampak kena, aku tak rasa teringin. Tu nak macam mana nak buat. Tu Rasulullah kata apa? Kamu balik rumah. Hampir balik rumah. Apa yang ada pada wanita di sana itu juga sama wanita yang ada pada rumahmu, iaitu mendatangi isteri. Faham tak maksud dia? Faham tak? Ni dia panggil nafsu hati. Dia tengok perempuan, dia tengok isteri kita, nampak tak? Sama je apa yang ada kat dia dengan apa yang ada kat kita. Betul tak? Betul tak? Kau ada bentuk-bentuk lain, tak ada kan? Sama je. Betul tak? Itu hakikatnya. Ini semua nafsu. Minta maaf kalau kita kasar-kasar. Kita bersama orang isteri kita, paling lama dah panjang, paling lama. Contoh nafsu bewok dia. Contoh. Dia makan bewok, bukan budak sat yang kita bewok. Orang kita bewok teruk, orang kita mampuin orang tak apa. Angin dia bewok. Ya. Orang London cakap betul lah, orang London cakap betul. Dia kan habis-habis itu tuan-tuan, selalunya isteri minta maaf, dia cakap buat dia. Bukan apa saya. Kita hampir rasa tu. Rasa macam mana? Habis kan? Nampak tak?
inilah maha kaya Allah menciptakan nafsu. Cuma bagaimana kita menguruskan nafsu kita agar tidak merobek hati yang ada 7 pintu tadi. Boleh faham ibu? Jadi sebab tu orang bujang, perempuan kalau tak kahwin, cari orang kahwin. Cari orang kahwin. Terutama suami orang. Anda lah ya. Alhamdulillah. Kalau bujang-bujang ni pembohong macam ni, dia baru rujuk. Betul saya bangkit. Saya ada peminat tega. Peminat tega ni demi Allah. Saya pun dah sesilap juga. Bukan Ustaz utama Ustaz. Ada peminat tega. Ni nak cerita wa'man masyidda fa'in kemamparatu. Saya buat silap juga. Bukan apa. Ketika dalam program, saya berkailah. Kalau siapa ada masalah, telefonlah. Mula-mula dia tanya masalah-masalah. Lepas tu, saya ada masalah hati Ustaz. Saya pula. Tapi tak berani tahu, takut juga. Nanti kita kode air. Lepas tu kan setiap kali saya punya program saya tag dalam Facebook. Dekat program forum-forum ni ya. Baru ni saya di masjid, masjid Ulaya. Ustaz, dia duduk di kancah Ustaz. Dia datang setiap kali program saya. Allah, saya pergi kat negeri Johor Darul Makmur tuan. Dia pergi. Dia pergi Terengganu Darul Runtuh, dia pergi. Negeri Pahang Darul Kangkung, dia pergi tuan. Semua dia ikut. Oh, saya susah hati tu. Macam mana? Dia sebenarnya dia setiap kali jumpa saya dia akan bagi special. Saya dah takut dah. Saya cakap ke isi saya yang keempat. yang ada dua orang. Allah berkata siapa abang. Dia dah marah kita dulu. Dia pada tahu perempuan dia lagi mengenyam. Dia main jumpa kita. Ada peminat tega. Jadi mulai sekarang saya tak mau bagi nombor telefon. Saya dah pasal serik. Saya bagi nombor telefon PA saya. PA saya kena marah tak apa dia baru satu. Saya tak boleh lah. Saya susah hati tu. Memang punya tega. Subhanallah. Itu yang dia sebut wa'mal masyita fa'inna kemudian kamu buat apa pun kamu kena tanggung jawab. Betul tak? Kalau orang patah orang Melayu takut kerana berenang, berani kerana takut. Apa benar? Berani kerana ada duit masuk minang. Kalau tak berani tempat tak ada duit. Okey, dagang. Boleh. Itu yang ke boleh lagi. Ini baru 2 ni. Okey, saya ambilkan 2. Lagi 2. Yang ketiga, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, wahbib ma syi'ta fa'innaka mufariqun. Wahbib ma syi'ta fa'innaka mufariqun. Kamu sayanglah apa yang kamu ada di atas muka bumi. Fa'innaka mufariqun. Yang pastinya dia akan berpisah daripada kamu. Apa yang benar-benar berpisah? Dunia meninggalkan kita kan, kita meninggalkan dunia. Dunia meninggalkan kita kan, kita meninggalkan dunia. Ibu ayah, sesiapa yang mahukan dunia kan, lagi dunia dakwah. Apa dia kata? Dunia tidak apa nama dunia yang meninggalkan kita. Kita tidak akan meninggalkan dunia sebab kita ada satu dunia lagi. Dunia darul akhirah. Faham? Satu lagi dunia tu. Mulalah perjalanan hidup kita dimasuk dalam kubur sampai. Yang kedua, iaitu kita akan tinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Isteri kita, anak kita, mak, ayah kita, semua kita akan pergi meninggalkan. Orang yang datang sama kita tuan-tuan, yang mengiringi jenazah kita ada apa? Apa dia? 3, betul tak? 2 akan pulang, 1 ke dekat. Yang akan pulang apa? Harta dan rezeki. Yang akan dekat amal dan taat. Okey. Dan yang keempat, kata Jibril alaihissalam, anna
syaraful mu'min annahu al-qiyam al-layl. Yang keempat, kata Jibril, kata Jibril kata apa? Antara kemuliaan paling mulia seseorang manusia itu di atas muka bumi Allah, wahai Muhammad, iaitu annahu qiyam al-layl, menghidupkan malam hari. Faham? Jadi maksudnya apa? Orang yang paling mulia, kata Jibril kepada Rasulullah, di atas muka bumi Allah adalah apa? Bukan orang yang pakai baju matrai, bukan orang yang pakai songkok amnoke, bukan orang yang pakai baju blazer bandel, tapi Allah kata iaitu Rasulullah Jibril kata orang yang menghidupkan malam harinya. Allah Akbar. Menghidupkan malam harinya. Ibu-ibu mulai malam ni kejutkan suami untuk bertemu kamu. Abah-abah kejutkan anak untuk bertemu kamu. Ustaz-ustaz kejutkan isteri untuk bertemu. Kita mulai kejap je 10 minit. Lepas tu kita kiam lagi. Kamu tuan-tuan ada aircon tak? Ada? Oh, tuan-tuan miskin ada aircon. Dekat kota ada aircon tak? Ada aircon tak? Saya pergi baru ni, saya pergi apa nama? Saya orang kaya juga. Saya pergi apa nama? Dubai. Saya orang kaya juga. Apa nama? Satu ketika air tak ada, bukan air tak ada tu, saya pun tak air kan. Lepas tu kita ambil lah, saya memang spare kalau negara ni, saya memang spare dah dengan dia punya tayamum kan, memang saya spare. Kalau kita pergi macam akhir kita pergi Mekah bulan Ramadan 50 darjah panas tu, memang air pun panas. Saya tak akan ambil guna tu lah, saya akan kecuali kita jimat. Kita jemak tu, kita pergi kat padang pasir, kita gulung-gulung betul lah. Kita jangan buat yang poti pun membuat nama itu jimak, dia taklah boleh je, betul tak boleh dengan benda tu. Saya tak ajar je, kakak ni saya belum lagi susah lah kan. Maksudnya kita gitu tu, lepas tu ada Pak Arab apa nama dia tu, tak ada gulung untuk kita tak ada min je. Dia tak payah kok, misalnya kalau kita dah. Tapi kalau kita lepas tu, kita jumpa benda air, kita buat tak. Ini kena faham dalam konteks ni. Kalau kita sibuk sangat, kita nak bangun tengah malam, pagi-pagi, perempuan, bangun dan juga, insyaAllah. Dia susah hari ini untuk mengerjakan ibadah. Jangan susah esok di akhirat untuk mencari pintu syurga Allah. Betul tak? Dia taat hari ini, bawa ke syurga, jangan taat esok tetapi tidak kemana-mana rugi. Kalau taat masa kita sedar, berbanding taat masa tak sedar, lebih baik taat waktu sedar. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masa amat mencemburui kita, insyaAllah saya dah bahaskan 4 pesanan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin selamat beramal insyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kerahmatan. Ada anak buah saya dah biru macam dah. Belum lagi. Orang sibuk. Sibuk. Jadi bahkan satu hari sampai 80 ceramah. Dia orang ini buah. Tahun itu. Allah. Kemudian anak-anak murid ni bila habis program dia terlupa tu umur dia. Dia betul. Begitu juga dengan muda. Datuk mereka pun lupa lagi tu. Boleh faham tak malah saya buat kerja dengan Allah. Itu je lah. Tak apalah ada saya tidak mengharap rezeki manusia. Saya harapkan rezeki Allah SWT. Usahanya. Saya tak rasa suruh selalu Allah terkait. Saya tak terus hati. Tapi saya lahirkan pendawak, dia berbuat lah. InsyaAllah tak pernah lagi saya makan. Dan saya tahu setiap bulan saya akan beli mak untuk mereka. Seorang 3 gelang. Yang itu saya tahu.